Dalam banyak-banyak kereta yang masuk ni, semuanya ada masalah tersendiri. Tapi yang satu ni aku memang kena bagi perhatian lebih. Ini semua masalah perut. Perut kena settlekan dulu baru boleh buat kerja. Myvi buat checking, suspension, steering rack. Viva mengadu masalah bunyi tikus. Kita cari tikus tu duduk mana. Grand Livina ni masalah ada bunyi kuda dia akak. Dia ni ditukar tayar. Pilihan dia Toyo Process CR1. Accord masalah gearbox. Botak dah overhaul dia punya gearbox. Sekarang ni dia tengah pasang balik. Wira masalah temperature. Radiator dia pun dah sumbat. Tengok condition dalam dia. Radiator macam ni, tukar air asin pun tak jalan. Mana mau dia. Triton ni diesel. Semua orang tahu dia hasilkan karbon banyak. So kita akan cuci dalam dia pakai mesin jet clean. Jadi masalah aku yang paling besar bila customer kena tunggu lama. Orang kampung pun dah ngongot. Rumah dekat je, datang pun nak kena buat booking. Solution dia aku rasa dah sampai masa kita kena buka kedai baru. Ini lokasi kedai kita yang baru. Kunci pun dah dapat, agreement pun dah sign. Alhamdulillah, ini semua rezeki Allah yang bagi. Tanpa support korang semua, Dr. Tayar takkan sampai ke tahap ni. Dah halang-halang nak kena buka kedai baru ni. Apa agaknya yang korang harapkan? Kedai macam mana yang korang nak? Tolong aku bagi idea, tulis kat komen. Dr. Tayar akan usahakan benda ni semua, kita jadikan dia real.